Ke mana sampah kita pergi? Setiap hari, berjuta-juta tan sampah dibuang, tetapi pernahkah kita terfikir ke mana ia berakhir? Dokumentari ini menjejaki perjalanan sampah dari tong di rumah, dikutip lori, diasingkan di pusat pemprosesan, dikita semula atau dihantar ke tapak pelupusan. Di sebalik setiap beg sampah, wujud sistem besar yang memastikan bandar kekal bersih. Ketahui bagaimana pilihan kecil kita memberi kesan kepada alam sekitar dan masa depan bumi. Perjalanan sampah tidak berakhir apabila lori mengangkutnya. Di pusat pengasingan, mesin dan pekerja memisahkan plastik, kaca, logam serta kertas sebelum dihantar untuk dikita semula. Sisa yang tidak dapat diproses pula dibawa ke tapak pelupusan atau loji rawatan khas. Namun, tidak semua sampah diuruskan dengan sempurna. Sebahagiannya boleh mencemarkan sungai, laut dan habitat hidupan liar jika dibuang secara tidak bertanggungjawab. Setiap jenis sampah mempunyai nasib yang berbeza. Sisa makanan boleh diproses menjadi kompos atau menghasilkan gas metana di tapak pelupusan. Plastik mungkin mengambil ratusan tahun untuk terurai, manakala logam dan kaca boleh dikita semula berkali-kali. Kejayaan sistem pengurusan sisa bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tindakan setiap individu. Mengasingkan sampah dari rumah ialah langkah kecil yang mampu memberi kesan besar kepada alam sekitar.